Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Pasal apa subscribe? Pasal boleh tengok macam-macam ada. Baru 2 bulan keluar penjara, Kuchai kena tangkap lagi. Sungai Petani, seorang lelaki yang baru keluar penjara 2 bulan lalu atas kesalahan jenayah, ditahan semula selepas terbabit mencuri kenderaan dan kabel milik syarikat telekomunikasi di daerah ini. Suspek yang juga warga tempatan berusia 21 tahun itu turut mempunyai 10 rekod lampau, iaitu 5 berkaitan dadah dan 5 rekod jenayah. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Hanyan Ramlan, berkata suspek yang dikenali sebagai Kuchai itu ditahan bersama 3 rakannya yang berusia antara 21 hingga 25 tahun dalam 3 serbuan berasingan dalam OP Lejang oleh pegawai dan anggota Bahagian Siasatan Jenayah Daerah BSJD di Kuala Muda yang dilakukan sejak bulan lalu. Siasatan mendapati suspek dipercayai bekas pekerja di sebuah syarikat telekomunikasi terbabit menyebabkan dia berani melakukan kegiatan jenayah itu. Selepas keluar penjara, suspek dikatakan mengajak 3 rakannya itu untuk turut sama melakukan kegiatan curi kabel serta curi kenderaan. Mereka dikatakan mempunyai kemahiran mencuri kenderaan yang hanya mengambil masa kira-kira 5 minit dengan menggunakan Allen key. Kenderaan yang disasarkan adalah jenis lama iaitu Proton Wira dan kereta curi itu akan digunakan untuk melakukan kegiatan jenayah itu, katanya di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Muda semalam. Hanyan berkata, modus operandi yang dilakukan suspek adalah dengan menggunakan kereta Proton Wira untuk melakukan rondaan di kawasan perumahan untuk mencari sasaran yang sesuai. Kumpulan ini turut membawa peralatan khas seperti T-handle dan alien key yang diubah suai. Beliau berkata, semua suspek juga akan diserahkan ke Balai Polis berhampiran daerah ini kerana mereka disyaki turut terbabit melakukan kegiatan itu di daerah Kulim Yan, Pendang dan seberang Perai Utara SPU di Pulau Pinang. Semua suspek ini berasal dari Sungai Petani dan siasatan masih dijalankan, katanya. Kes rogol anak jiran, suspek disambung reman 5 hari lagi. Kuala Lumpur, lelaki yang ditahan kerana disyaki merogol anak jirannya berusia 13 tahun di Bandar Tasik Petri, Rawang, minggu lalu, disambung reman 5 hari lagi bagi melengkapkan siasatan polis. Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Nur Arifin Muhammad Nasir, berkata suspek disambung reman bermula kemarin hingga Khamis ini. Suspek dijangka dituduh dalam minggu ini dan kita akan memaklumkan semula tarikh pertuduhan nanti, katanya dalam satu kenyataan malam tadi. Media sebelum ini melaporkan suspek berusia 54 tahun ditahan susulan aduan dibuat ibu mangsa yang berusia 35 tahun sekitar jam 8.15 malam 2 November lalu. Wanita itu mendakwa anak perempuannya berusia 13 tahun dirogol oleh seorang lelaki yang dikenali dan merupakan penduduk di kejiranan mereka. Suspek ditahan pada hari laporan, dibuat dan direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Lelaki warga China disyaki cuba seludup hampir 7 kilogram ketamin di KL2, Kuala Lumpur. Seorang lelaki warga China ditahan bersama hampir 7 kilogram dadah jenis ketamin dianggarkan bernilai RM344,000 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 2 KL2 pada 28 Oktober lalu. Suspek ditahan di Balai Ketibaan KL2 hasil kerjasama Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dengan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia UKPS.
Pengarah Kastam JKDM Clear Zulkifli Muhammad berkata terdahulu imbasan terhadap bagasi suspek menunjukkan imej mencurigakan, justru mendorong pemeriksaan lanjut dilakukan. Hasil pemeriksaan ke atas 2 bagasi milik suspek kemudian menemui beberapa bungkusan kecil plastik lutsina mengandungi serbuk disyaki, dadah jenis ketamin yang dibalut aluminium dan disorot dalam ruang rahsia di bahagian pelapik kain beg. Keseluruhan rampasan dianggarkan seberat 6,884 gram 6.8 kilogram, bernilai lebih RM344,000, katanya. Dalam satu kenyataan malam tadi, Zulkifli berkata ketamin disenaraikan bawah jadual pertama, bahagian ketiga, Akta Dadah Berbahaya 1952 dan kes disiasat mengikut Seksyen 39 Bait 1 Akta sama. Jika sabit kesalahan, boleh dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, serta tidak kurang 12 sebatan jika tidak dijatuhkan hukuman mati, katanya. Beliau turut memaklumkan bahawa suspek sudah dituduh di mahkamah. Katanya, JKDM akan terus memperkukuhkan kerjasama dengan agensi keselamatan lain bagi membanteras penyeludupan di pintu masuk negara. JKDM turut menggesa orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti penyeludupan dengan menghubungi talian bebas tol Kastam 1-80-88-8855 atau pejabat Kastam terdekat. Dadah bunga ganja lebih RM6.2 juta ditemui ditinggalkan dalam sampan kayu Kuala Perlis. Dadah jenis bunga ganja seberat 67.48 kilogram K dianggarkan bernilai lebih RM6.2 juta ditemui dalam sebuah sampan kayu ditinggalkan di kawasan tambak persisiran pantai Bukit Putih. Di sini, 13 Oktober lalu, Pengarah Kastam Kedah Wan Marini Wan Hamzah berkata penemuan itu hasil serbuan kira-kira jam 10 malam berikutan maklumat risikan daripada unit Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Jenayah terancang MPOM serta pasukan risikan ibu, pejabat Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Dalam operasi itu, pasukan dari cawangan penguatkuasaan Marin Langkawi bersama pasukan tempur operasi Medan Kastam Cobra menjumpai sebuah sampan kayu ditinggalkan bersama 4 guni tertera tulisan Thailand. Hasil pemeriksaan lanjut ke atas guni berkenaan menemui sejumlah besar bahan disyaki. Dadah jenis bunga ganja dengan berat kasar 67.48 kilogram. Anggaran nilai keseluruhan rampasan ialah RM6,009,816, katanya. Dalam satu kenyataan malam tadi, Wan Marini berkata, hasil siasatan awal mendapati dadah berkenaan dipercayai dibawa masuk dari negara jiran dengan menggunakan sampan kayu sebelum ditinggalkan di kawasan pantai itu. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 39 Bait Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana mengedar dadah berbahaya. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan sekiranya tidak dijatuhkan hukuman mati, hendaklah dihukum dengan sekurang-kurang 15 sebatan, katanya. Wan Marini sekaligus meminta orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan penyeludupan kepada pihak kastam bagi membantu membanteras jenayah itu. Katanya orang awam boleh menyalurkan maklumat dengan menghubungi talian bebas tol Kastam 1-88-88-8855 atau mana-mana pejabat kastam berhampiran dan identiti pemberi maklumat dijamin dirahsiakan. Pastikan jentera PRN berdisiplin dan beretika, elak kencing berlari. Satu demi satu parti politik mengumumkan senarai calon untuk ditampilkan dalam Pilihan Raya Negeri ke-17 PRN 17 Sabah yang hari penamaan calon bakal diadakan Sabtu ini. Sebelum Barisan Nasional BN mengumumkan 41 individu dalam kalangan 80% muka baru dan menguar-uarkan 10 pemimpin ditawarkan kemarin. GEP mengisytiharkan 7 calonnya.
Hari ini, Perikatan Nasional PN akan melakukan perkara sama, manakala Gabungan Rakyat Sabah GRS yang memimpin kerajaan negeri interim pula esok, iaitu hari sama Parti Warisan dijadual menyerahkan watika pelantikan. Turut berbuat demikian ialah Parti Maju Sabah SAB, Parti Bumi Kenyalang PBK dan tidak terkecuali Bebas yang bernaung di bawah payung tak rasmi, gelombang hitam atau Black Wave. Namun di sebalik, semua gabungan dan parti memastikan jentera masing-masing bersiap siaga. Dengan strategi, maklumat dan penyelarasan yang mantap, kita mengingatkan semua pihak untuk menekankan disiplin dan etika serta kepatuhan kepada undang-undang, termasuk Akta Pilihan Raya dan Akta Kesalahan Pilihan Raya. Kemenangan tidak boleh dicapai dengan cara kotor hingga calon dan jentera perlu mengelakkan fitnah, tohmahan dan caci maki, sama ada ketika berkempen secara bersemuka mahupun dalam talian dan digital. Pemimpin parti wajib menunjukkan teladan terbaik dan ingat pepatah lama, guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Jika pemimpin sendiri berkempen dalam nada menghina, memfitnah dan menabur kebencian, usah buat-buat terkejut apabila penyokong mereka yang mengganas di ruang siber atau di lapangan. Kita mengingatkan semua pihak supaya tidak sekali-kali membangkitkan isu sensitif, termasuk menimbulkan kebencian kaum dan agama yang bukan sahaja boleh membakar fabrik sosial, malah boleh menghanguskan negeri serta negara dalam jangka panjang. Kita sedar sentimen wilayah tidak mustahil akan dimainkan, tetapi pemimpin, calon dan jentera perlu menginsafi permusuhan. Diapi-apikan antara Sabah dengan Semenanjung tidak akan menguntungkan semua. Tuntutan Me-63 misalnya memang wajar dibahas, namun biarlah diangkat dengan fakta, bukan retorik kabur atau dakwaan palsu yang mengelirukan rakyat. Hakikatnya, apa lebih penting kepada pengundi ialah tawaran sebenar setiap calon dan parti. Penduduk Sabah menghadapi pelbagai masalah pembangunan daripada kemiskinan tegar, cabaran pendidikan dan tekanan kos sara hidup hingga masalah infrastruktur tidak berkesudahan, seperti gangguan air dan elektrik. Inilah modal sebenar untuk dibawa dalam PRN17, iaitu apakah penyelesaian holistik mereka dan rancangan pembangunan yang konkret serta pembaharuan yang boleh mengubah nasib rakyat, tidak guna menjerit dan mengutuk parti lawan jika diri sendiri tidak mampu mengemukakan pelan tindakan munasabah. Lebih buruk jika kempen seperti ayam berkokok berderai-derai, namun reban sendiri berselerak. Bagi pengundi pula, kita menyarankan mereka mula membuat perbandingan secara rasional. Walaupun tempoh berkempen selama 2 minggu hanya bermula selepas hari penamaan calon, mereka sudah boleh meneliti rekod prestasi calon dan parti, menyemak apa dilakukan mereka selama ini dan jangan mudah terpesona dengan kunjungan tiba-tiba 5 tahun sekali ataupun sedekah politik yang tidak mampu menampung kehidupan anda, apatah lagi masa depan anak. Gas asli disalur ke Sarawak menerusi terma dan syarat komersial Azalina. Kuala Lumpur, Petronas tidak menjual gas asli secara langsung kepada Sarawak. Sebaliknya, ia disalurkan kepada industri hiliran negeri itu menerusi perjanjian jualan gas GSA dengan Petronas berdasarkan terma dan syarat komersial, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said. Beliau menjawab pertanyaan Chong Chiang Jin PH Stampin yang meminta kementerian berkenaan menyatakan jumlah gas asli yang telah dijual Petronas kepada Sarawak bagi 2023, 2024 dan 2025. Azalina berkata, permintaan gas asli domestik di Sarawak bagi pasaran bukan gas asli cecair LNG dijangka meningkat kepada 500 juta kaki padu sehari menjelang akhir tahun ini. Purata permintaan gas asli di Sarawak bagi pasaran bukanlah adalah sekitar 400 juta kaki padu sehari bagi tempoh 2023 hingga 2024, katanya menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen. Beliau berkata, Petronas kekal komited untuk memastikan sebanyak 1.2 bilion kaki padu standard sehari setiap diperuntukkan bagi memenuhi keperluan pasaran domestik di Sarawak menjelang 2030. Menjawab pertanyaan Datuk Awang Hasyam Terpendang,
mengenai status terkini rundingan hak minyak dan gas antara Petronas dan Sarawak. Azalina berkata, Petronas kini sedang berunding dengan Petroleum Sarawak Bak Patroth bagi memperincikan deklarasi bersama yang ditandatangani pada 21 Mei 2025. Proses perundingan ini memakan masa kerana ia perlu mengambil kira prinsip komersial, kepentingan bersama dan kelestarian industri serta bertujuan mewujudkan kerangka kerjasama yang lebih strategik, inklusif dan saksama untuk jangka masa panjang, katanya. Beliau berkata Petronas perlu diberi ruang untuk terus melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya seperti diperuntukkan di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974, Akta 144, meliputi aktiviti huluan hingga penjualan leng ke pasaran antarabangsa. Bagi Petros, syarikat itu dilantik sebagai agregator gas bagi pasaran domestik. Sarawak berkuat kuasa 1 Mei tahun 2025 dan pelantikan ini akan dihormati serta disokong oleh semua pemain industri yang terbabit dalam pengedaran dan pembekalan gas kepada pengguna dalam negeri, katanya. Sebarang perjanjian atau kontrak sedia ada dan akan datang membabitkan Petronas atau anak syarikatnya dengan pihak ketiga bagi tujuan penjualan LNG merangkumi sektor huluan hingga pengeksportan. LNG kekal terpelihara sepenuhnya, tidak terjejas dan akan terus berkuat kuasa. Petronas masih tetap berusaha untuk menyelesaikan perkara ini melalui pendekatan rundingan dan kolaboratif dengan memastikan kepentingan semua pihak berkepentingan sentiasa terpelihara di samping mengekalkan kestabilan serta kelestarian industri minyak dan gas negara keseluruhannya, katanya.